Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kertas pembentangan saya pada hari ini ialah Developing a Structured Framework of Mediation Language (MEDL) for Syariah Court Mediators in Malaysia. Kenapa bahasa penting dalam mediasi? Kerana bahasa dalam proses mediasi ini, kemahiran berbahasa ataupun kemahiran berkomunikasi itu adalah modal bagi seseorang mediator. Dan jika dia kompeten dalam menggunakan bahasa atau berkomunikasi, menjadi orang tengah di antara pihak-pihak bertikai, dia sebenarnya boleh contribute kepada kejayaan proses mediasi yang lebih tinggi berbanding seseorang mediator yang kurang kompeten. Dan bahasa mediasi ni dia unik sebenarnya. Dia tidak sama seperti bahasa dalam proses arbitration ataupun dalam proses litigasi di mahkamah. Oleh kerana itu, dia memerlukan atau dia require mediators ni untuk master specific diction. Dari perspektif linguistik, dia kena master specific diction, sentence structures dan juga linguistic strategies yang dia nak gunakan di dalam proses mediasi. Sebagai seorang mediator, dia kenalah kompeten dalam beberapa aspek ataupun sebelum selection atau appointment as mediator ataupun di tauliah, dia perlu menjalani latihan dan sebagainya. So, di antara essential mediator competencies ialah yang pertama, core attributes. Attribute ini merujuk kepada kualiti yang ada pada seseorang mediator tu. Dan kualiti ini dia hendaklah sebelum, bukan semasa tapi sebelum dia nak masuk ke dalam proses mediasi. Ataupun itulah kualiti dia sendiri as a person. Contoh, dia mesti knowledgeable dalam disputed matters, kena ada analytical skills, moral awareness, wisdom and compassion. Walaupun atribut ini boleh dibina ataupun melalui pengalaman boleh dibina. Tetapi dia juga merupakan satu kelebihan yang ada pada seseorang. Yang kedua, critical characteristic. Karakteristik ini merujuk kepada karakter yang mesti ada ataupun dia kena maintain sepanjang proses mediasi. Yang dia kena ada sepanjang proses mediasi, dia kena perceive as contohnya impartial, dia kena perceive as neutral, kena maintain even-handed, tak bias. Contohnya kalau dia bagi salam kepada pihak A, dia kena bagi salam pada pihak B. Kalau dia ada eye contact dengan pihak A, dia kena ada eye contact dengan pihak B. Jadi dia kena perceive as impartial, neutral sepanjang mediation process. Yang ketiga, mereka kena melalui professional training lah sebelum ditauliahkan sebagai ataupun sebelum dia certified as mediator. Dan dalam training ni akan diberikan latihan-latihan tertentu, termasuklah linguistic competencies. Walaupun berdasarkan pengalaman saya, latihan asas mediasi ni walaupun ditekankan, of course kemahiran bahasa itu ditekankan, tapi dia tidak adalah satu sesi yang betul-betul untuk kita belajar bagaimana cara dia. Dan yang keempat, communication mastery. Ability to transform conflict through strategic language. Maksudnya kena ada strategi menggunakan bahasa, berkomunikasi dalam mediasi menjadi orang tengah. Dia kena ada strategi dia, dan strategi itu termasuklah strategi berbahasa yang nak digunakan. Sebab dia nak create trust and nak facilitate mutual agreement. Walau bagaimanapun, kita ada gap lah dalam konteks praktis ya. Antaranya training limitation, kemudian manual deficiencies. Contohnya manual suluh di mahkamah syariah yang digunakan, walaupun dia ada provide structure protocol yang detail, step by step, tapi tidak specify linguistic style ataupun communication skill required. Macam mana, tidak ada handbook yang khusus in terms of linguistic style yang nak digunakan. Walaupun kita maklum itu memang bukan bidang kepakaran, tapi kita boleh bantu dengan menghasilkan, membuat kajian dan come out dengan manual ataupun handbook MEDL ini. Dan juga skills development need, soft skill itulah, itu adalah crucial weapon for mediators, dan macam saya kata tadi, dia adalah modal bagi seseorang mediator di dalam sesebuah proses mediasi. Modal iaitu kemahiran berbahasa dia. Bagaimana kita nak come out dengan mediation ataupun MEDL handbook ataupun korpus bahasa mediasi ini? Kita akan menganalisa, menghasilkannya berdasarkan model LabSyn. Model ini dibangunkan pada tahun 2016 melalui satu grant FRGS oleh rakan penulis saya, dan ada 4 elemen linguistik yang digunakan dalam model ini, dan model linguistik ini akan kita gunakan menjadi panduan kepada proses mediasi atau suluh di mahkamah. Model ini dipanggil lexical,
kedua pragmatic, yang ketiga semantik, dan keempat interpretation. Okey. Dan model ini kita akan meshkan against 6 stage of mediation ataupun suluh di mahkamah, iaitu proses di mahkamah ada 6 stage proses suluh. Pertamanya introduction ataupun opening stage, kita gunakan lexical element of lapsin tadi. Kedua, exploring position and interest, kita gunakan elemen pragmatic. Yang ketiga, generating option and settlement, menggunakan elemen semantik. Yang keempat, juga kita gunakan semantik untuk private session atau caucus. Yang kelima dan keenam, stage yang kelima keenam, kita gunakan elemen interpretation dan juga elemen interpretation sahaja. Daripada model lapsin ataupun linguistic method tadi. Okey, research method kita dia represent apa yang tadi saya sebutkan lah. Yang pertama, kita gunakan sources kita ambil daripada manual ataupun kaedah tata cara suluh oleh JKSM. Kemudian kita analyse dia menggunakan model lapsin kepada 6 stage suluh tadi. Yang ketiga, systematic mapping, dan kita dah tahu dah stage-stage tersebut, kita akan susun dia, kita akan mesh dengan lexical model lapsin tadi, dan akhirnya hopefully kita boleh come out dengan model handbook to provide systematic negotiation language corpus for mediator reference. Okey, saya akan bagi contoh dekat sini. Saya takkan explain secara detail kerana kita tak cukup masa. Jadi antara contoh yang kita boleh highlight bagaimana model lapsin ini digunakan. Okey, contohnya opening stage, kita gunakan lexical element, iaitu semasa peringkat kenyataan awal, sesi ta'aruf pegawai suluh dengan pihak-pihak. Pegawai antaranya dalam manual tu disebutkan ya, menimbulkan keyakinan pihak-pihak pada proses dan kepada diri pegawai suluh. Dan di dalam F disebutkan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai penyelesaian secara damai. So di dalam C, lexical elemen yang boleh boost confidence level parties tu adalah seperti perkataan berlapang dada, menyelesaikan, memahami, mesti digunakan oleh mediator. Semasa beliau menjadi orang tengah ataupun mediate the parties. Okey. Yang kedua, exploring position and interest. Contohnya, kita gunakan model pragmatic, elemen pragmatic. So contohnya dekat situ dia kata ya, dalam tata cara ya, dia kata membentangkan apa yang dipertikai, kemudian perkataan cadangan dan menyusun dan menguruskan maklumat. So di dalam B itu tadi dicadangkan perkataan seperti gembira dengan kehadiran semua, kan, delighted with their presence, untuk membangkitkan interest pihak-pihak tu dulu. Dia kena create peaceful environment dan juga untuk reduce tension di antara pihak-pihak tersebut. Okey. Yang seterusnya, yang tiga, generating settlement and caucus. Kita gunakan metod semantik. Dekat sini perkataan di situ memujuk. Dalam tata cara tu dia kata memujuk pihak-pihak untuk menerima penilaian pegawai suluh. So dekat sini role dia akan jadi complicated and challenging lah mediator ni kan. Jadi dia kena pastikan dia tak ada gunakan tekanan, tuduhan ataupun arahan kepada pihak-pihak semasa proses mediasi. Dia tak boleh paksa pihak-pihak, tapi dia kena ada cara macam mana untuk dia sampaikan supaya pihak-pihak tu setuju dengan beliau. Maksudnya cadangan. Sebab proses suluh di mahkamah dia lain sikit pada mediation yang dekat luar. Pegawai suluh masih boleh memberi cadangan. Tapi bagaimana ayat nak guna? Okey, dan last sekali, finalizing and drafting agreement, kita gunakan interpretation. Mencapai penyelesaian secara damai berasaskan perjanjian bersama. So dalam A ni, interpretation of meaning ni play important role. Jadi dia kena pastikan pihak-pihak tu, dia translate balik apa kemahuan pihak-pihak tadi, supaya mereka ni jelas dan tak ada double meaning. Maksudnya kena direct. The meaning interpreted or expressed by the mediator mesti agreed by both parties. So dia nak gunakan bahasa yang macam mana, perkataan apa untuk dia translate balik apa yang pihak-pihak tu telah bersetuju. Okey. Itu dia contoh analisis menggunakan Lapsin model, dan kami dalam proses membangunkannya. Jadi setiap daripada stage tu kita akan clarify dan kita analyse menggunakan Lapsin model untuk kita come out dengan finalize handbook
yang kita boleh gunakan dan kita boleh beri kepada mediator untuk mereka gunakan sebagai reference. So sebagai conclusion towards effective mediation practice, systematic model sangat diperlukan. Boleh membantu sebenarnya developing structured mediation language, framework untuk mahkamah, pusat-pusat mediasi, counselling unit. Dengan adanya handbook ni, saya kita berharap supaya dia lebih membantu mediator di dalam proses mediasi, dia boleh beri banyak input ataupun vocabulary in terms of mediation language kepada mereka, dan dia boleh menjadi salah satu daripada sumber rujukan content dalam professional training in terms of nak induce linguistic skill kepada pihak-pihak ataupun kepada mediators. Sekian saja sampai di sini. Saya harap apa yang saya cuba sampaikan tu boleh difahami walaupun saya tidak dapat cover semuanya. Terima kasih kepada USIM, Fakulti Syariah dan Undang-Undang memberi kesempatan kepada saya untuk contribute di dalam conference kali ini. Assalamualaikum.